Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hazah. Kita kalau lihat hubungan antara ketiga-tiga negara ni, dia menjadi penyebab kenapa ramai daripada pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu sampai ke hari ini mereka sangat mencintai untuk sampai menuntut ilmu, sama ada ke Mesir atau ke India. Dan suatu ketika dahulu pernah juga daripada rantau ini, negara kita Malaysia pun pernah menjadi suatu negara yang menyebarkan agama Islam, menyebarkan turas Islam. Bahkan pelita-pelita umat, ulama-ulama yang pernah lahir daripada negara kita juga pernah menjadi sumber rujukan kepada ulama-ulama daripada Mesir, menjadi rujukan kepada para ulama daripada India. Demikian hubungan antara ketiga-tiga negara ini yang menyebabkan ramai daripada penuntut ilmu macam tak terpisah antara Malaysia, India dan juga Mesir. Kalau tambah lagi dengan Yaman contohnya. Yaman. Jadi ini antara sebab. Secara umum, bukan hanya sebab saya macam mana boleh sampai ke situ, tetapi secara umum ini adalah rantaian dia. Saya pernah ketika mana belajar di Al-Azhar, bila saya bagi tahu kepada para masyaikh kami di sana, bila mereka tanya, kamu ni daripada mana? Bila saya kata saya daripada Malaysia ni, kadang orang tak percaya. Ini mana rupa orang Malaysia macam ni pula. Jadi saya bagi tahu saya asal keturunan saya daripada Kerala, India. Atau di kalangan dunia Arab ni lebih dikenali dengan Malebar. Jadi ulama-ulama daripada sana ada yang mengatakan bahawa kamu ni kalau kata daripada Malebar, daripada Kerala, India, jadi buat apa datang di Al-Azhar? Tak cukupkah kamu di sana? Sama juga ketika saya pernah belajar sekejap daurah dalam tempoh masa yang singkat di Yaman, mereka juga menyebutkan demikian. Bahkan ada daripada kalangan ulama-ulama di Mesir yang mengatakan bila kita bagi tahu kita daripada Malaysia, mereka bagi tahu, Masya Allah, antum abna ulama al-Jawiyin. Mereka kenal, bahkan mereka memuji lagi, kamu ni datang daripada negeri para ulama Jawi. Ulama Jawi itu merujuk kepada ulama-ulama silam kita yang terdahulu, yang menulis banyak buku-buku dalam tulisan Jawi. Bahkan diterbitkan di Mesir beberapa karangan-karangan ulama-ulama Nusantara kita dahulu, seperti karangan Syekh Idris Al-Marbawi, karangan-karangan para ulama-ulama kita lain. Jadi demikian kalau kita lihat, sebenarnya kaitan antara ketiga-tiga negara ini, tiga-tiga ini melalui satu proses yang sama dan kaitannya cukup rapat. Kita lihat Mesir contohnya, dengan peranan besar daripada Al-Azhar, menjadi tarikan kepada penuntut-penuntut ilmu. Demikian juga beberapa institusi-institusi agama yang terkenal di India, nanti kita akan ceritakan. Termasuk juga kita pun pernah menjadi tempat penyebaran fiqh Islam, pernah menjadi daripada kalangan ulama-ulama yang datang daripada negara kita, yang pernah menyumbang dengan sumbangan yang begitu besar dalam dunia hadis contohnya. Jadi ini adalah sebab. Menjawab kepada apa yang ditanya oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, ini adalah belum. Allah belum bilang lagi. Terus Allah Yes. Allah. Jadi ini adalah sebab hubungan yang ada dalam rangkaian ilmu dan ulama di antara ketiga-tiga ini adalah menjadi sebab kenapa ramai penuntut ilmu sampai ke hari ini menjejakkan kaki di sana. Okey, maksudnya apabila doktor bagi mukaddimah tu, maknanya bukan kita kata okey aku nak pergi negara tu lah, bukan dari segi isi hati semata-mata, tapi sebenarnya hubungan keagamaan, agama Islam itu sendiri sebenarnya dah lama terbentuk kan. Kalau kita tengok awal teori-teori yang mengatakan kedatangan Islam ke Malaysia
ada kaitan dengan Yaman, ada kaitan dengan India, dan juga tempat-tempat yang belajar juga ada beberapa tempat antaranya Mesir, Mekah dan sebagainya. Jadi itu bagaimana perkembangan Islam di Malaysia itu sendiri memang membawa kepada perjalanan seseorang penuntut untuk sambungnya belajar di mana kan. Jadi masa tu kalau kita kata awal dahulu doktor pergi ke Mesir tu macam mana bahasa dengan masyarakat di sana, apa yang doktor dapat boleh kongsikan? Sebenarnya kita kalau lihat pelajar-pelajar kita secara umumnya daripada Malaysia yang pergi belajar di Al-Azhar, itu bukan satu kejutan sebab daripada zaman sekolah lagi, di peringkat sekolah menengah agama, di mahat-mahat yang ada hubungan dengan Al-Azhar, mereka sebenarnya sudah terapkan silibus pembelajaran mahat Al-Azhar tu di peringkat sekolah menengah lagi. Oh, Azhar dah ada di Malaysia sebelum pergi ke Azhar? Azhar sudah ada di Malaysia daripada tingkatan 1 lagi. Okey. Jadi yang kalau pelajar-pelajar kita yang berada di mahat-mahat tertentu, sekolah-sekolah menengah agama tertentu yang ada silibus pengajian daripada Al-Azhar, memang kita gunakan silibus daripada Al-Azhar tu pun kitab yang sama yang belajar di mahat-mahat sekolah-sekolah menengah di peringkat sama ada di peringkat sanawi i'dadi ataupun sanawi di Mesir, itu juga yang kita gunakan di sini, seperti kitab Al-Iqna contohnya, dalam fiqh syarah Ibn Aqil, dalam nahwu saraf, demikian juga beberapa kitab-kitab lain itu sudah diterapkan di sini. Hanya sahaja satu perkara yang agak mengejutkan kita adalah preparation kita dari sudut kemampuan kita untuk menguasai kitab-kitab bahasa Arab yang lebih tinggi. Maksud saya di sini, ini pengalaman kami lah, pelajar-pelajar yang pernah belajar di Mesir. Kita ni bila sampai di Al-Azhar ni, kita terus berhadapan dengan kitab-kitab turas yang besar-besar. Ya. Jadi tidak lagi budaya pembelajaran tu tidak lagi macam mana budaya belajar di mahat-mahat di sini. Ustaz-ustaz pun ustaz-ustaz Melayu kadang-kadang. Tapi di sana tidak. Jadi antara kejutannya adalah bila mana kita ni kurang di dalam penguasaan ilmu alat. Contohnya ilmu nahwu, ilmu saraf. Kita tidak memahami dan tidak mempunyai keupayaan yang maksimum untuk mempelajari dan membaca kitab-kitab turas. So ini sedikit akan mengganggu proses pembelajaran bagi pelajar-pelajar Malaysia bila sampai ke situ. Dan sebahagian daripada pelajar-pelajar kita juga yang telah menguasai ilmu alat ini dengan baik. Contohnya mereka bukan hanya belajar di sekolah-sekolah agama mengikut arus perdana yang ada di negeri masing-masing, tapi mereka punya tambahan lagi. Tambahan dengan talaki dengan guru-guru yang tertentu untuk kuatkan ilmu-ilmu alat, maka itu sedikit banyak memberikan membantu mereka. Saya secara peribadi contohnya, di samping mempunyai background di dalam pengajian agama, aliran agama di negeri Johor, saya berasal daripada Johor, sekolah agama di Johor dan sebagainya yang memang betul-betul menumpukan kepada ajaran fiqh Syafi'i dan Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang tulen. Tapi di samping itu, kami kalau komuniti masyarakat Malebar di Johor ada sedikit keistimewaan. Apa iaitu dia? Kita punya madrasah yang tersendiri. Oh. Madrasah kita ni, madrasah kaum Malebar di Johor ni, mereka punya guru-guru yang akan datang daripada Kerala, India, dan mereka mengajarkan kitab-kitab turas daripada madrasah, daripada Hay'atut Ta'lim, yakni daripada badan pembelajaran daripada ulama-ulama di sana, sebagai tambahan kepada arus perdana yang ada di negeri Johor. Okey. Jadi contohnya, sebelah pagi kita pergi ke sekolah kebangsaan, sebelah petang kita pergi ke sekolah agama kerajaan negeri, dan sebelah malam lebih kurang 2 jam kita akan ada madrasah sendiri. Ui, dahsyat. So madrasah yang ada tadi tu menjadi satu ekstra, satu bonus kepada saya yang pernah ikut sistem pembelajaran tersebut, di mana mereka punya silibus tu agak advance. Contohnya, kalau
silibus-silibus yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah, dalam, saya bagi contoh dalam ilmu saraf contohnya. Jadi adalah ilmu saraf tu, ilmu nahwu saraf ni ada tasrif. Tasrif fi'il madhi, mudhari', amar dan sebagainya. Itu kalau di sistem pembelajaran di ulama-ulama Malibar tu umur 8 tahun kita sudah hafal semuanya. Okey, berapa tahun lagi? Umur 8 Sekolah tahun rendah. kita dah hafal tasrif. Fi'il madhi, mudhari', amar semua. Jadi ini sedikit banyak memberikan satu advance kepada saya contohnya, dan juga rakan-rakan yang lain yang mengikuti sistem pembelajaran yang turas, yang tambahan tadi, boleh untuk mengikuti dengan cepat sistem pembelajaran yang ada di Al-Azhar. Okey. Kita nak sambung lagi tentang bagaimana doktor belajar di Azhar, dan juga ada tak perbezaan sebenarnya antara Azhar, Mesir dan juga Kerala yang kita akan bincang di India dan sebagainya. Cuma kita nak bagi laluan untuk azan. Kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung podcast Al-Bayan musim yang kedua, episod yang ketiga bersama dengan saya Dr. Bashir Al-Azhari. Tadi kita bincang doktor tentang bagaimana Islam di Malaysia, dan juga doktor ada sebut sikit tentang Azhar dan sebagainya. Cuma yang menariknya doktor ada sebut tentang sebelum pergi ke Mesir, sebenarnya silibus pengajian di Mesir itu sudah diajarkan seawal umur 13 tahun. Mana kata pelajar yang belajar ma'had keagamaan, kitab-kitab Arab tu, daripada tingkatan 1 sampai kan 5, 6 tu dah belajar dan bersiap untuk pergi ke Mesir. Tapi tambahan lagi doktor ada sebut ni untuk masyarakat yang berketurunan Kerala ataupun Malibari ni, di Johor ada seolah-olah persatuan sendiri yang mengajarkan agama kepada masyarakat Malibari. Mereka ajar ni apa, fiqh apa? Kalau kita maklum lah, yang kita maklum orang India, orang Pakistan, Afghanistan ni mazhabnya Hanafi. Kita di Malaysia mazhabnya Syafi'i. Jadi yang diajarkan di kelas-kelas tersebut apa dia? Baik. Di antara ketiga negara tadi kita bincang tentang Malaysia, Mesir dan India. Kalau di Malaysia kita Ahlu Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah dari sudut i'tiqad, Syafi'i dari sudut fiqh. Di Mesir Asy'ari dari sudut akidah, Syafi'i dan Hanafi dari sudut fiqh. Okey. Di India Maturidi majoriti dari sudut akidah, Hanafi dari sudut fiqh secara majoriti, tetapi ada sebahagian daripada golongan minoriti yang berakidah Asy'ari dan juga fiqh Syafi'i secara total. Okey. Jadi ini di bahagian selatan India, khususnya selatan tu bawah lah. Di bawah, khususnya di Kerala dan juga sebahagian daripada wilayah Tamil Nadu. Jadi mereka ni mengamalkan madhab Syafi'i dari sudut fiqh, Asy'ari dari sudut akidah. Berbeza dengan daripada utara India sampai ke beberapa wilayah-wilayah yang lain yang kebanyakan mereka mengamalkan Maturidi dari sudut akidah dan Hanafi dari sudut fiqahnya. Jadi sebab bagaimana selatan India ni terkesan dengan madhab Syafi'i, ini adalah kerana dakwah penyebaran Islam ataupun peluasan ilmu yang berlaku di atas tangan para ulama, para sadah daripada Hadramaut. Ulama daripada Hadramaut yang datang ke Kerala, lalu mereka menyebarkan dan memperkuatkan fiqh Syafi'i di sana, dan masyarakat di situ menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Jadi Kerala ini kalau ikut sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama, ini adalah negeri pertama yang menerima Islam. Sejak daripada zaman Rasulullah lagi. Ada yang rajanya merupakan sahabat. Ada yang raja yang dinamakan sebagai Raja Ceruman. Ini dia tulis dalam beberapa kitab-kitab sirah. Raja Ceruman yang beragama Hindu, yang beliau nampak mukjizat Rasulullah belah bulan, kemudian beliau musafir ke Mekah, berjumpa dengan Rasulullah, kemudian dimasuk Islam jadi sahabat Nabi.
dan Nabi namakan dia dengan Tajuddin Abu Bakar. Dalam perjalanan pulang, beliau bersama dengan 12 orang para sahabat. Raja ni meninggal dunia di Salalah di Oman, makamnya ada sampai sekarang, saya pernah ziarah. Kemudian 12 orang sahabat ini dikirimkan ke Kerala. Dan masjid pertama didirikan di India adalah pada tahun ke-5 Hijriah. Awal lagi? Seawal 5 Hijriah. Nabi duk hidup lagi? Nabi duk hidup lagi di Madinah. Jadi Islam masuk ke negara India ni setaraf dengan Islam masuk ke Mesir. Dan juga bahkan lebih awal daripada beberapa negara-negara Arab. Ini ada dituliskan dalam kitab-kitab sirah, dan juga masjid tu pun sejarahnya ada masjid tu sampai sekarang. Masjid itu dinamakan sebagai Masjid Jumaah Cheruman. Kira antara masjid yang terlama, antara masjid yang terawal di dunia. Tahun ke-5 Hijriah di India sudah ada masjid. So ini tentang kemasukan awal Islam. Ditambah lagi nanti Islam itu berkembang pada zaman kerajaan Islam. Banyak, selama 800 tahun India pernah diperintah oleh khilafah Islam. Khilafah Taimur, kemudian para sultan-sultan daripada utara India, Shah Jahan dan sebagainya. So ini cerita selama 800 tahun perkembangan Islam itu di India di atas tangan khilafah Islam daripada zaman Bani Abbasiyah dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan tokoh-tokoh para ulama-ulama sufi ketika itu yang menyebarkan Islam dan mengislamkan sejumlah besar daripada penduduk negara India, seperti Syekh Mu'inuddin Al-Jisti, pengasas tarikat Jistiyah. Beliau ni dalam sejarah beliau menceritakan pernah mengislamkan lebih 9 juta orang. Masya Allah. Dan tidak pernah ada seorang tokoh Islam yang hidup pada zaman-zaman beliau dan setelahnya yang pernah sejarah mencatatkan mengislamkan seramai macam tu. 9 juta orang Hindu yang diislamkan di India oleh Syekh Mu'inuddin Al-Jisti di Ajmer, makamnya beliau. Demikian juga peranan-peranan yang dimainkan oleh para ulama-ulama lain seperti Al-Imam Sirhindi rahimahullah, dipanggil sebagai Mujaddid Al-Fithani, Mujaddid kurun yang kedua. Beliau ini pada zaman beliau di India tu menentang kepada satu agama baru yang dibawa oleh pemerintah ketika itu, iaitu Malik Akbar. Beliau bawa satu agama baru, memperkenalkan satu agama baru campur antara Islam, Hindu dan Kristian, dipanggil din ilahi. Gabung digabung. Digabung, jadi diperkenalkan satu agama baru namanya din ilahi. Jadi dia nak cuba buat satu agama baru yang tidak mahu ada perpisahan antara agama-agama yang ada di India ketika itu, dan ini memberikan kesan kepada masyarakat India waktu itu. Banyak juga orang yang terpengaruh. Jadi Al-Imam Sirhindi ini terkenal dengan Mujaddid Al-Fithani, Mujaddid kurun kedua, kerana menentang ajaran tersebut dan memperbaharui balik akidah umat Islam yang sudah terjejas. Demikian juga pembentukan madrasah-madrasah dan mahat-mahat, universiti-universiti di zaman penjajah lagi. Mereka sudah bangkit untuk memperkuatkan akidah Ahlu Sunnah. Kalau di utara India dengan Maturidi, kalau di selatan dengan Ash'ari. Dari sudut fiqah di utara India dengan Hanafi, di selatan dengan Syafi'i. Seperti institusi pertama yang tertubuh di India, Madrasah Dioban, yang terkenal dengan penghasilan para ulama dan berkhidmat kepada hadis dan melawan kepada penjajah. Demikian juga di selatan India adanya Jami'ah Baqiyatus Salihah di Tamil Nadu. So pertumbuhan universiti-universiti daripada zaman penjajah lagi, ini semua memberikan satu kesan yang mendalam kepada umat Islam di India, kerana mereka survive untuk bangkitkan agama Islam, selamatkan akidah, selamatkan umat dengan diri mereka sendiri. Bukan dengan pemerintah, bukan dengan kerajaan, tapi dengan diri mereka sendiri. So survival inilah yang menjadikan kekuatan yang ada di kalangan para ulama-ulama di sana, dan mereka membangunkan syiar Islam. Berbalik kepada macam mana Kerala ini boleh terkesan dengan mazhab Syafi'i, ini adalah kerana kedatangan para habaib daripada Yaman, kerana kedudukan strategik negeri Kerala itu yang berada berdekatan dengan lautan Arab. Jadi Kerala ini menjadi pusat kepada perniagaan. Banyak daripada pedagang-pedagang Arab yang datang, termasuk daripada Yaman dan negara-negara Arab yang lain. So
kedudukan strategik negeri Kerala yang menjadi pusat perdagangan ini membuka ruang yang lebih besar kepada kedatangan para ulama-ulama daripada Arab, khususnya daripada Yaman dan daripada Bukhara. Jadi sejarah Bukhari lah, daripada Bukhari, keturunan Al-Bukhari, keturunan para sahadah, para Ahlul Bait. Jadi sejarah menuliskan bahawa Sayyid Ahmad Jalaluddin Al-Bukhari ini adalah daripada keluarga Ahlul Bait pertama sekali yang sampai ke selatan India. Masya Allah. Kemudian datang pula Syekh Muhammad Al-Jifri, Sayyid Muhammad Al-Jifri daripada Hadramaut, yang bawa manhaj akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, membawa fiqh madhab Imam Syafi'i. Jadi kedatangan para sahadah Ba'alawi, kemudian para sahadah daripada keturunan Al-Bukhari, ini menjadikan masyarakat Islam di Malebar yang sudah Islam lama, lalu mereka terus menyambut kedatangan para ulama-ulama ini dan terus menganuti mazhab Syafi'i. Kemudian sampailah Malebar itu sendiri dikenali dengan pusat penyebaran mazhab Syafi'i dunia satu ketika dahulu. Ketika zaman pengarang kitab Fathul Mu'in, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Beliau ni keturunan daripada Yaman, daripada Al-Ma'bar, daripada Yaman datang ke Tamil Nadu di selatan India, kemudian ke Kerala. Kemudian beliau mendirikan satu masjid dan institusi penyebaran fiqh Syafi'i yang paling terbesar di India, di satu tempat namanya Funan. Dan tempat Al-Imam Zainuddin itu mengasaskan pusat penyebaran fiqh Syafi'i, dikenali sebagai Makkatu Malebar. Mekah, macam mana kita panggil Serambi Mekah pada negeri Kelantan di Malaysia. Demikian Serambi Mekah yang pernah ada di Malebar sebagai tanda pusat penyebaran fiqh Syafi'i. Dan disebutkan dalam sejarah, di tempat itu pernah ada para ulama-ulama daripada Nusantara yang datang ke Kerala untuk belajar fiqh Syafi'i di zaman Imam Zainuddin Al-Malibari, dan mereka meninggal di dunia di situ, dan kubur-kubur mereka tu masih lagi ada sampai ke hari ini. Masya Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau tu guru kepada Imam Zainuddin As-Saghir. Dia belajar di situ lah. Imam Zainuddin pengarang Fathul Mu'in, beliau belajar dengan Ibnu Hajar Al-Haytami di Mekah. Okey. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami pernah datang ke Kerala untuk sebarkan lagi, kuatkan lagi fiqh Syafi'i. Jadi ini adalah menjadi asbab. Dan ini juga dikaitkan dengan kedatangan para ulama daripada Hadramaut. Di samping para ulama Hadarima ini, mereka juga sebarkan pengaruh mereka ke seluruh India. Di Hyderabad, di Mumbai semua ada. Cuma kebanyakan mereka itu di sana tu sudah terbiasa dengan fiqh Hanafi. Jadi jaluran daripada Hadramaut ke Kerala, kemudian ke Tanah Melayu, inilah yang menjadi asbab bagaimana perkembangan mazhab Syafi'i di Nusantara kita. Okey, cantik doktor. Pertama yang orang kadang-kadang tak perasan, orang anggap ni India ni bukan Islam kan. Tetapi yang mengejutkan kita, rupanya di tanah India ada raja yang berstatus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada cerita doktor tu, makna kata perkembangan Islam sangat-sangat mantap dengan pelbagai jasa daripada ulama sahadah Bukhara, daripada Bukhara, daripada Yaman, yang mengukuhkan Islam di tanah Kerala ataupun Malebar. Jadi kalau di sana ada mazhab Syafi'i di Malebar, dan yang maklum majoritinya mazhab Hanafi, bagaimana pertembungan yang berlaku? Adakah khilaf di antara Syafi'i dan Hanafi itu ada berlaku pergaduhan ataupun permusuhan dan sebagainya? Ya, sudah pasti khilaf itu ada ya. Khilaf ada. Apatah lagi di negara India. Jadi percakaran itu ada. Okey. Pertembungan mazhab dari sudut fiqh ada. Pertembungan dari sudut ajaran akidah, yang pertembungan, ada akidah yang liberal, akidah Wahabi dan sebagainya, itu pun ada di sana. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana peranan yang dimainkan oleh para ulama-ulama di sana, kesungguhan mereka untuk memelihara akidah umat Islam, dan juga bagaimana nak memberikan panduan kepada masyarakat Islam di dalam beragama. So ini adalah satu perkara yang agak unik dan tidak seperti mana di Mesir dan juga di Malaysia. Kita punya undang-undang yang jelas, kita punya institusi agama yang punya mandat dan punya authority, kerana kita negara Islam. Apatah di Mesir negara Islam,
agama rasmi agama Islam. Kemudian ada akidah yang diwawarkan sebagai akidah yang rasmi, ada fiqh yang rasmi. Demikian juga kita, negara kita agama Islam, agama rasmi persekutuan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah menjadi i'tiqad kepada kebanyakan, hampir ke semua negeri-negeri yang ada di sini. Raja-raja kita juga berpegang dengan akidah seperti itu, dan itu menjadikan budaya penyebaran ajaran Islam di negara kita dan Mesir ini tidak seperti mana di India, tidak. Jadi di India tu masing-masing bebas. Dan tidak ada satu hukum yang boleh dikenakan, tindakan yang boleh dikenakan kepada sesiapa pun yang sewenang-wenang dalam menyebarkan apapun bentuk fahaman. So mereka terdidik dengan perhatian yang luar biasa terhadap apa yang akan berlaku kepada umat Islam kalau mereka tidak sebarkan agama dengan sangat berhati-hati dan tidak sebarkan agama dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita hari ini kita duduk diam, contohnya kalau di negara kita, ya kita punya autoriti agama, kita punya tindakan, kita punya majlis agama, kita punya jabatan agama, kita punya undang-undang agama Islam dan sebagainya, tapi di sana tidak. Tidak ada sesiapa yang boleh untuk mengambil hukum kepada sesiapa. So ini itu negara yang sudah terbentuk dengan sebegitu. Jadi kita boleh membayangkan sahaja satu negara yang punya lebih 200 juta umat Islam. 200 juta umat Islam. Umat Islam sahaja. Umat Islam, bukan seluruh penduduk. 200 juta umat Islam di India itu baru mewakili 15% penduduk rakyat India. So minoriti lah. Minoriti, ya, sangat minoriti. Tapi ramai 200 juta. 200 juta tu ramai. Jadi di sinilah kita boleh melihat peranan yang dimainkan oleh para ulama-ulama daripada dahulu sampailah ke hari ini dengan dirikan institusi agama, dengan dirikan jam'iyatul ulama dan sebagainya, menanam sifat kesedaran kepada umat Islam daripada dalam rumah sampailah kepada komuniti masyarakat di luar, yang menjadikan mereka itu masih lagi berpegang dan masih lagi satu kelompok ramai yang berada di atas jalan yang selamat ini. Dan tak dinafikan banyak juga yang merepek itu. Kalaulah kita pun yang punya autoriti agama pun masih lagi ada lagi golongan-golongan yang cuba untuk menyebarkan agama dengan cara yang tidak betul, i'tiqad akidah yang tak betul, apalagi kalau di negara tersebut. Kalau di negara kita yang punya autoriti agama pun pernah ada orang mengaku sebagai Nabi, pernah ada orang mengaku sebagai Tuhan, pernah ada ajaran-ajaran sebegitu, kita boleh bayangkan macam mana kalau di negara India. Tak kira berapa ramai yang pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Tak boleh nak kira berapa ramai yang pernah mengaku diri sebagai Nabi. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, pendiri kepada ajaran Qadiani itu di India. Sampai ke sini. Beliau daripada India, daripada satu negeri di India. Bahkan guru kami Fadilatul Syekh Abu Bakar Ahmad, mufti besar India sekarang yang bermadzhab Syafi'i, beliau ada tulis buku khas tentang bagaimana tersebarnya ajaran Qadiani di India dan macam mana Qadiani ini, ajaran itu mendapat support daripada British ketika itu untuk merosakkan akidah umat Islam, dan kebangkitan para ulama-ulama di situ untuk melawan kepada ajaran Qadiani, dan mereka berjaya. Mereka berjaya di India, kecuali satu kelompok kecil saja yang masih lagi berbaki dengan ajaran Qadian. Tapi pelik, di Malaysia kita tak berjaya lagi untuk membantara secara keseluruhan. Yang kita punya autoriti yang kuat, begitu banyak autoriti, tapi kita belum berjaya lagi untuk membantara secara keseluruhan. Tapi negara yang lahirnya mazhab Qadiani, mereka berjaya untuk menyedarkan umat Islam dan kebangkitan yang berlaku kalangan umat Islam untuk memberikan kesedaran. So demikian bagaimana cara mereka beragama di situ, dan budaya beragama di sana itu semuanya bergantung kepada jam'iyatul ulama. Jadi yang akan Jamiah tu macam mana dia? Kesatuan para ulama ni ada banyak tempat lah. Dia maksudnya macam NGO lah, dia bukan bawah kerajaan. Dia bukan badan autoriti kerajaan. Tidak, kerana kerajaan dia tak punya satu badan khas untuk agama Islam. Kalau dia tak ada badan khas, penentuan raya Ramadan ditentukan oleh Jamiah. Itu ditentukan oleh Jam'iyatul Ulama yang berperanan di setiap negeri. Jadi oleh kerana ianya agak bebas, maka setiap negeri mereka mempunyai jam'iyah ulama yang tertentu. So masyarakat pun ikut kepada apa yang akan ditentukan, dan
Ada juga sebahagian mereka yang punya tak ikut kepada jamaiyah tersebut, macam mana di Indonesia contohnya, ada yang ikut Nahdlatul Ulama, ada yang ikut Muhammadiyah contohnya, perbezaan dalam perayaan Ramadan dan sebagainya. Di sana lebih banyak lagi kesatuan-kesatuan ulama. Dan boleh berlaku ada kumpulan masyarakat di India yang raya hari ni, ada masyarakat yang raya esok, dan begitulah. Ya. Okay. Jadi ini bukan satu perkara yang pelik kalau di sana, tetapi yang kita lihat adalah kesungguhan para ulama di dalam mengawal perkara-perkara tersebut. Walaupun begitu, kerajaan di sana mereka tetap juga terpaksa mengiktiraf kewujudan para ulama-ulama itu. Mereka terpaksa mengiktiraf kepada kewujudan institusi para ulama. Walaupun mereka tak punya satu badan autoriti agama macam Majlis Agama Islam, jabatan mufti di bawah kerajaan India tu tak punya. Tetapi mereka terpaksa mengiktiraf. Jadi kalau ada apa-apa isu-isu, ya mereka akan rujuk kepada pejabat mufti besar contohnya India, mereka akan rujuk kepada Jamiatul Ulama yang ada di situ. Jadi inilah keunikan cara beragama yang ada di sana, yang agak berbeza sebenarnya, agak berbeza kan dengan kita. Kalau di Mesir macam mana, Doktor? Kalau tadi Doktor sebut di Mesir Hanafi dan Syafi'i, ya. Kalau di India kita nampak perbezaan tu, masyarakat Islam di utara Hanafi, di selatan tu Syafi'i. Kalau di Malaysia majoritinya Syafi'i lah kan, kecuali persatuan ataupun kumpulan tertentu macam masyarakat-masyarakat tertentu yang ada bermazhab Hanafi, contoh keturunan Rohingya ke daripada Burma, dan keturunan daripada Pakistan ke, adalah sikit-sikit tapi bukan secara pengamalan dan rasmi. Tapi kalau di Mesir macam mana? Kalau di Mesir dari sudut praktikalnya kita boleh sebutkan ya majoritinya mazhab Syafi'i. Majoritinya mazhab Syafi'i, cuma praktikal hukum itu dia akan ikut kepada pendapat ataupun ijtihad yang dikeluarkan oleh para mufti. Dan sejarah Mesir juga menyebutkan institusi agama yang paling punya autoriti yang paling terbesar Masyaikhatul Azhar. Jadi Syekhul Azhar ini tidak mesti bermazhab Syafi'i. Jadi ada banyak daripada kalangan para masyaikh Al-Azhar. Mereka itu jelas dari sudut akidah, Al-Azhar adalah institusi benteng antara yang paling terkuat di dunia Islam hari ini yang mempertahankan ajaran Islam, akidah umat Islam daripada penyelewengan-penyelewengan akidah yang lain. Itu tidak ada kompromi dalam hal akidah. Hanya dari sudut fiqh, iaitu agak sebahagian ikut macam di Al-Azhar contohnya. Kalau kita di kuliah syariah, kita akan belajar fiqh muqaran, kita akan belajar fiqh keempat-empat mazhab. Jadi yang mengajar kami itu kadang-kadang mereka itu bukan mazhab Syafi'i. Ada yang mereka bermazhab Hanafi. Kalau tak silap saya, Dr. Ahmad Tayyib sekarang ni pun beliau bermazhab Hanafi. Jadi tetapi itu tidak mempengaruhi kepada keseluruhan pegangan kebanyakan daripada para ulama dan umat Islam di Mesir yang bermazhab Syafi'i. Kalau kita lihat, Mesir itu sendiri adalah negara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di sana, Imam Syafi'i makamnya di situ. Kalau kita tengok kitab-kitab fiqh Syafi'i yang paling terbanyak yang dikarang adalah daripada para ulama-ulama Mesir. Imam Syafi'i di sana, Al-Imam Lais bin Sa'ad di situ, Imam Jalaluddin As-Suyuti di situ, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani di situ. So Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di situ. Ini semua para ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi Mesir itu adalah antara penyumbang terbesar kepada perkembangan mazhab Syafi'i di dunia Islam selain daripada Hadramaut Yaman, yang sememangnya kebanyakan ataupun boleh kita kata kesemua daripada mereka adalah bermazhabkan dengan mazhab Syafi'i. Orang selalu dengar Syekhul Azhar. Tapi apa beza sebenarnya Syekhul Azhar, Mufti Mesir, Menteri Wakaf, kemudian kadang-kadang kita dengar fatwa Azhar, ada pula fatwa Mesir. Apa beza? Ya, ini adalah perbezaan di dalam sistem birokrasi kerajaan tertentulah. Macam juga kita di Malaysia, kita juga punya Majlis Hal Ehwal Kebangsaan, kita punya MKI. Kita juga punya mufti-mufti di setiap negeri yang masing-masing punya fatwa yang kadang-kadang tidak selari dengan negeri-negeri yang lain.
Demikian juga di negara-negara yang tertentu seperti di Mesir. Hanya sahaja kita boleh memahami konteks Mesir ini dalam konteks badan fatwa yang rasmi adalah Darul Ifta Al-Misriyah. Itu badan fatwa yang rasmi. Darul Ifta tu di bawah mufti. Di bawah mufti. Okay. Di bawah mereka punya Lajnatul Ifta. Okay. Mereka punya ahli majlis fatwa dan sebagainya. Hanya saja di Al-Azhar, di Masyaikhatul Azhar ini dalam konteks global yang lebih besar lagi. Maksudnya mereka ini punya peranan adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam satu dunia. Oh, lain. Jadi peranan Syekhul Azhar itu sebagai Imamul Akbar, beliau itu dilihat sebagai ketua kepada seluruh umat Islam di dunia. Itu cara pandang dunia kepada Syekhul Azhar. Okay. Jadi apa yang beliau keluarkan pandangan, fatwa, itu mungkin tidak selari dengan apa yang diperlukan dalam konteks negeri Mesir. Kalau dalam konteks pengamalan fatwa di negeri Mesir itu, rujukan utamanya adalah Darul Ifta Al-Misriyah. Yang peranan itu adalah dua peranan yang berbeza. Jadi Darul Ifta Mesir itu fatwanya kalau di Malaysia bersifat kenegerian. Ya. Tapi kalau fatwa daripada Azhar itu bersifat international. Okey. So menarik sebenarnya, unik bila kita tengok negara-negara luar ada persamaan, ada perbezaan yang berlaku. Jadi mungkin nasihat doktor lah, kalau kita katakan orang yang belajar di luar negara, contoh dia belajar dengan syekh daripada mazhab Hanafi, kemudian akidah pun dia belajar bukan Asy'ari, dia belajar yang lain. Adakah patut orang yang dia belajar, betul ilmu yang dia belajar lah, tapi dia datang ke Malaysia, dia menentang arus perdana sehingga menimbulkan pertembungan, perbalahan yang tidak diperlukan sebenarnya di dalam keharmonian masyarakat? Ya, ini sebenarnya satu fenomena yang perlu kita cela dan kita perlu mengambil perhatian siapapun kita lah. Sebenarnya kita ni di negara Malaysia ini, kita dah punya satu sistem agama yang cukup unik, yang tidak ada di mana-mana negara-negara Islam yang lain. Kita punya raja-raja, kita punya majlis agama, kita punya jabatan mufti, kita punya jabatan agama Islam, kita juga punya ahli jawatan kuasa fatwa, dan sistem cara urusan agama Islam di Malaysia ini sebenarnya kita boleh mengatakan diuruskan dengan sangat baik. Dan ini satu perkara yang patut untuk kita membanggakan. Dan kita perlu mengajar masyarakat kita untuk belajar memberikan kepercayaan dan memberikan, kita panggil, memahami agama ini daripada badan autoriti yang ada di negeri masing-masing. So ini kadang-kadang yang menyebabkan tidak terurusnya beberapa perkara-perkara. Contohnya kalau kita di Negeri Sembilan, kita ada jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Mana kata orang yang paling layak untuk mengeluarkan fatwa adalah Mufti Negeri Sembilan. Tidak ada orang yang boleh untuk mengatasi beliau dalam hal memberikan fatwa. Demikian juga di setiap negeri-negeri yang lain. Mengatasi semua jabatan-jabatan mufti, kita ada majlis hal ehwal di peringkat kebangsaan yang menghimpunkan semua mufti-mufti, dinaungi oleh raja. So mereka lah badan autoriti yang paling layak untuk menentukan apa-apa perkara-perkara tentang cara beragama, sama ada fatwa dan sebagainya. Adapun penuntut-penuntut ilmu yang tak kiralah belajar daripada negara mana pun, ya kita punya keupayaan untuk memberikan syarahan, mengajarkan kitab. Jadi janganlah sampai kita membawa suatu perkara yang bertentangan dengan arus perdana yang ada di negara kita contohnya. Kerana kita ini sudah jelas pegangan akidah Asy'ariyah kita, pegangan fiqh Syafi'i kita, walaupun kita belajar di Mesir dengan 4 mazhab, contohlah saya bagi tahu. Jadi kita balik ke Negeri Sembilan contohnya, jangan buka kuliah fiqh 4 mazhab di kalangan orang awam. Ini tak betul. Yang ini tak kena untuk ajarkan kepada orang awam tentang fiqh 4 mazhab. Sebab dia belajar 4 mazhab di Al-Azhar dulu. Di Al-Azhar dulu belajar 4 mazhab. Setelah sudah
mempunyai pengukuhan dalam semua kaedah-kaedah fiqh mazhab Syafi'i. Jadi ini sebahagian contohnya lah saya bagi tahu, ada sebahagian masjid yang kadang-kadang tak memberikan perhatian dalam hal ini. Dengar, oh kuliah 4 mazhab macam seronok, tapi itu tak kena tempat. Itu kena tempatnya tu kalau di peringkat universiti, di peringkat-peringkat tertentu itu okey. Tapi orang awam tak perlu tahu dan bukan tak perlu tahu. Jadi mereka ni kadang-kadang belum sampai masa untuk mendalami fiqh secara sedetail seperti itu. Jadi masing-masing yang belajar daripada luar negara cuba untuk terapkan dengan apa yang dibawa dan ditetapkan oleh arus perdana yang ada dalam negara kita, sama ada dari sudut cara penyampaian agama, sama ada dari sudut budaya, selagi mana ianya tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan, maka itulah cara yang paling terbaik kita menjaga keharmonian dan kestabilan perpaduan yang ada di kalangan umat Islam di negara kita hari ini. Contoh, negara kita hari ini, masyarakat kita sudah terbina dengan fahaman akidah Asy'ariyah, dengan amalan-amalan tasawuf kita, dengan amalan-amalan yang sudah terbina lama dari kalangan masyarakat dunia Nusantara alam Melayu kita, dengan amalan tahlilnya, amalan sambutan nisfu Sya'bannya, amalan Maulidur Rasul. Jadi kita tak boleh bawa contoh, oh di negara Arab Saudi tak ada pun buat Maulidur Rasul contohnya. Itu bukan hujah lah. Di negara tertentu tak ada pun buat Khamis malam Jumaat baca Yasin. Itu di negara mereka ya. Kita punya cara bagaimana agama Islam berkembang di negara kita dan kita punya base yang sudah cukup jelas. Jadi jangan cuba bawa satu perkara-perkara yang agak pelik dan ditambah lagi dengan ini sumbernya begini, yang itu sumbernya begini, untuk tujuan mengelirukan kepada pegangan masyarakat awam yang sudah terbina di negara kita. Untuk yang terakhirlah doktor, berkenaan dengan Asy'ari itu sendiri, mazhab Asy'ariyah ataupun Asy'ari yang merupakan pegangan akidah rasmi di Selangor dan juga di negeri-negeri lain termasuk Negeri Sembilan. Yang menariknya, sebelum puasa baru ni di DUN Negeri Sembilan telah meluluskan satu enactment yang menyatakan di dalam enactment tersebut bahawa pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah di Negeri Sembilan adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tetapi kita tengok di luar sana ada beberapa orang yang memusuhi golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang sebenarnya itu permusuhan yang tak perlu dan juga menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Untuk doktor simpulkan, doktor dah berjalan banyak negara dan banyak tempat, di Mesir, di Yaman, di India, di mana lagi doktor? Banyak kan? Jadi boleh doktor simpulkan pengamal akidah di negara-negara yang doktor pernah ziarah, adakah sama sebenarnya dengan akidah kita? Sebab orang sekarang dah menjadikan golongan Asy'ariyah itu sebagai golongan yang gharib, ghuraba, yang asing, yang ditentang dan sebagainya. Sebenarnya akidah kita ni sama sahaja dengan pegangan umat Islam di negara-negara lain. Ya, itu adalah satu fakta yang perlu kita terima, suka ataupun tidak. Majoriti umat Islam di dunia hari ini berada di atas mazhab Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu majoriti. Kita pergi ke negara mana pun, hatta di Arab Saudi pun ada ramai daripada kalangan para ulama-ulama yang masih lagi berpegang dengan akidah tersebut. Sama ada itu menjadi satu enactment rasmi di negara tersebut ataupun tidak, itu soal lain. Tetapi dari sudut majoritinya, demikianlah cara agama Islam itu berkembang dan cara para ulama-ulama yang ada di negeri tersebut mereka kembangkan agama Islam dan ajaran yang mereka kembangkan kepada umat Islam di negeri tersebut. Jadi apa yang kita amalkan di sini dengan akidah Ahli Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, fiqh Syafi'i, kita berada bersama dengan akidah majoriti umat Islam. Kita bersama dengan institusi agama Islam yang paling dipercayai dalam dunia Islam hari ini, yang tidak ada orang yang boleh menolak, seperti Al-Azhar di Mesir, seperti Universiti Al-Qarawiyun di Morocco, kemudian institusi-institusi Islam yang besar di dunia hari ini, semuanya berkiblatkan kepada akidah yang sama, hanya berbeza dari sudut fiqh. Jadi kita bukan berada dalam satu
pegangan yang pelik, tidak. Tetapi yang tidak bersama dengan arus perdana inilah sebenarnya mereka cuba untuk membawa satu perkara yang pelik, kerana mereka menentang kepada apa yang sudah terbina dalam dunia Islam yang hari ini. Saya kira tidak ada orang yang boleh menafikan kepada betapa besarnya peranan institusi Al-Azhar, sumbangan institusi Al-Azhar kepada dunia Islam hari ini. Begitu juga bagaimana sumbangan para ulama-ulama daripada Hadramaut di dalam perkembangan agama Islam di Nusantara kita. Demikian juga sumbangan para ulama-ulama institusi-institusi agama yang terkemuka di India. Demikian juga daripada negara-negara yang lain. Semua itu kalau kita lihat, mereka semuanya berpangkat dalam hal seperti ini. Jadi kita selamat dengan pegangan akidah kita kerana kita bersama dengan akidah majoriti umat Islam, majoriti ulama-ulama Islam yang berada di atas dunia hari ini, dan kita bersama dengan majoriti institusi-institusi agama Islam yang terkemuka dan yang dipercayai, difiqahi dalam dunia Islam. Alhamdulillah, satu kesimpulan yang menarik daripada Dr. Bashir Al-Azhari. Jadi itulah tuan-tuan perkongsian kita pada hari ini berkenaan dengan pengamalan di Malaysia. Asasnya sama di Malaysia, di India, di Mesir, dan Doktor ada tambah sikit di Yaman, di tempat-tempat lain. Pegangan akidah kita sama dengan pegangan majoriti umat Islam di negara-negara lain, dan mazhabnya pelbagai, ada 4 mazhab yang muktabar dan kita iktiraf semua. Cuma dari sudut pengamalan yang seragam, di Malaysia kita amalkan mazhab Syafi'i. Jadi setakat itu dulu doktor, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi esok hari insya-Allah. Kalau hari ini di Forest High, esok di Lavender High, Masjid Ibn Khaldun. InsyaAllah esok bersama dengan Dr. Aiman, Datuk Dr. Aiman Al-Akiti, kita akan bincang satu topik yang menarik, kerana di Negeri Sembilan adalah negeri yang bertasawuf dan bertarekat. So kita akan tanya Dr. Aiman, kenapa tarekat dan tasawuf sering terfitnah. InsyaAllah bertemu esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah.